Vacuum bukan soal seberapa rendah kita dapat tarik tekanan mikron dia, tekanan vacuum dia, dan juga vacuum bukan soal seberapa lama kita ambil masa untuk vacuum. Tapi kata-kata hari ini, manusia itu unik. Ada yang berbuat baik karena ketulusan, ada yang pura-pura baik karena keperluan. Kelas Ki. Okey, Abang Amirul, macam saya cakap dengan abang sebelum ni, vacuum bukan soal seberapa rendah kita dapat tarik tekanan mikron dia, tekanan vacuum dia, dan juga vacuum bukan soal seberapa lama kita ambil masa untuk vacuum. Tapi dia soal seberapa kering kita punya sistem piping sebelum kita lepaskan refrigerant di dalam accumulator ke dalam sistem piping. So, macam sekarang ni adalah 91 mikron kita dapat tarik dia. Okey. So, tekanan di dalam sistem piping ni, sistem piping kita 7.8 meter 7.8 meter kita vacuum, kita tarik, baru tarik saja 91 mikron. Sekarang kita nak test, decay test nama dia. Kita akan buat ujian seberapa kering sistem piping ni sebelum kita lepaskan refrigerant. Okey. Sekarang kita test. Okay, kita bagi dia stabilize dulu. Saya punya standard adalah kenaikan mikron dia dalam 1 minit dia nak naik 1 mikron. Sekarang kita dah buat decay test, ball valve kita dah tutup. Kita nak tahu seberapa kering sistem piping kita. So sekarang kita kira, kita start dengan 93. Okey, 93 kita tengok seberapa lama capai tak dia 1 minit tu. Dalam 1 minit 94 nak pergi 95 dalam 1 minit tu dia lepas ke tak? Kalau dia lepas kita feel ni lama 94 kita tengok dia 95 dia lepas ke tak? Okay, saya rasa pun dah 1 minit dah. Ataupun kita try lagi sekali sampai dia 95. Okay, sekarang ni sekarang ni 12, 15, 17, 20 second 12, 16, 20 second. Bacaan sekarang adalah 95.5. So kita akan tengok dia 96.5 dia pas tak sampai 12, 16, 20 second. 96.5 kita tengok itu bacaan dia 1 minit 1 mikron. Itu saya punya standard, orang lain saya tak tahu. Belum sampai lagi. 96.5 sepatutnya Okey. Baru 96.3. Okey. So kurang lagi. Patutnya ada beberapa second lagi. So kita tarik lagi bang. Okey bang, sekarang kita dah tarik vacuum pada kadar tekanan 79.8. 80 mikron lah, senang cerita bang Okay, sekarang kita nak try buat decay test lah dekat sini. Dapat tak achieve kita punya permissible micron rises 1 micron per minute. Dekat situ kan. So, kita tunggulah, kita main ball valve dulu, kita tengok. Kan. Dapat tak achieve apa yang kita nak. Bagi dia bersih dulu. Dia ada gas trap kat situ bang, dia naik-naik kan. Ini namanya gas trap lah dekat kita punya ball valve. Okey. Sekarang kita try dulu. Tengok. Okey. Sekarang kita nak buat decay test. Okey, ini kita punya timer Sekarang kita nak test. Kita buat decay test ni, kita akan tutup ball valve ni. Kita nak tahu seberapa kering sistem piping kita sebelum refrigerant ataupun gas dilepaskan ke dalam sistem piping. Ini untuk copper panjang 7.8 meter. Ini aircon Daikin Daikin FTKU lah, 1 horsepower. So sekarang bacaan mikron adalah 79, 80 mikron lah. Okey, sekarang kita nak buat decay test. Kita nak tengok dapat tak, untuk standard saya dapat tak prinsip asas aircon, iaitu dry, clean and tight untuk sistem piping ni sebelum refrigerant dilepaskan. Itu prinsip asas aircon tu, asasnya tau bang bukan prinsip expert ataupun prinsip profesional ke, bukan prinsip expert ataupun prinsip dewa. Itu prinsip asas aircon. Okey, sekarang kita tengok dulu. Okey, 80 mikron. Okey, kita sekarang tutup ball valve. Kita bagi dia stable dulu. Kita bagi sistem stable dulu. Nanti baru kita letak stopwatch. Okey, kan 81 kita start. Kita bagi dia stable dulu ataupun 82 ke kan. Bagi dia stable dulu. Okey. 82 kita tengok 82 kita start. Itu pun susah dia nak naik tu bang, 82. Tapi tak apa, kita bagi dia stable dulu. 82 baru kita start. Sabar sikit bang
InsyaAllah kalau Johor Power saya yang handle. Untuk vacuum aircon abang, InsyaAllah kita tak buat main-main. Kita mesti capai prinsip asas aircon tu. Ok, dah start 82. Ok, dia dah start timer. Dia akan stay ke tidak 83 dalam masa 1 minit. Okay. Ya, tukar tangan. Lenguh pula tangan kiri. Okey, sekarang baru berapa second? 30 second. 82 bang Tadi kita start 82. Okey, bulbah pun dah tutup. Okey, ngam. Okey. Okey. $83, baru dia masuk 83 bang. Okey, baru dia masuk 83. Dah lebih 1 minit. Ini prinsip asas aircon standard saya. Asas saja bang prinsip asas dry, clean and tight kita dah tercapai. Sistem dalam keadaan bersih. So sekarang saya dah boleh lepaskan refrigerant. Okey, sistem piping kita bersih. Kita dah selamat untuk saya lepaskan refrigerant ke dalam sistem piping. Okey, itu saja bang. Sampai sekarang aku dah tak naik lagi 84. Dah lebih berapa dah ni? Sana 1 minit 20 second, 30 second dah. Nak naik 84 pun susah. Okey, itu saja bang Ini bukti dia Okey bang, sekarang kita nak lepaskan refrigerator lah. Okey, langsung ni. Okey. Barulah kita masukkan bafko. Okey. Okey, boleh tak? Boleh tak? Sekarang 14 kita akan check buffer yang saya masukkan tadi tu ada bocor tak ada bocor. Sekejap bang saya tak boleh nak pegang kamera ni. Saya kena pause dulu. Okey bang, semuanya dah okey. Tak boleh nak record bang, tinggi bang. So ni saja bang Thank you bang.